So macam ni lah kedudukan spotlight F150S Mini dekat Cruise Sim 400 ni. Okay, so, macam mana fungsi dan cara biasan lampu spotlight ni dekat luar untuk Cruise Sim 400 ni. Okay. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dekat depan saya ni ada Cruise Sim 400. Okay, so customer ni dari Negeri Sembilan. Okay, dia kalikan daripada Penang, dia balik kampung Negeri Sembilan. Lepas tu dia datang ke tempat saya, Kampung Mazubang, untuk buat pemasangan feature eye F150S Mini. Okay, so ni customer ni bawa barang sendiri. So ni yang dia beli sendiri and then datang pasang ke saya. Okay, so macam saya beritahu untuk Cruise Sim 400 ni, spotlight ni je sesuai. Tapi kalau dia tak pakai crash bar lah, tak silap saya tak ada crash bar lagi kat motor ni, dia boleh pakai spotlight ni saja. Okay, dan ini yang paling terbaru yang ada mini, dan ini je yang boleh pasang dekat Cruise Sim 400 ni. Okay, untuk customer daripada Negeri Sembilan ni. Okay, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan F150S Mini ni. Okay. Okay, so Alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight F150S Mini ni dekat Cruise Sim 400. Okay, macam saya beritahu tadi, customer ni daripada Penang ke Kedah lah, macam tu lebih kurang. Okay, so dia datang buat installation dengan saya spotlight ni. Okay, spotlight ni walaupun customer ni jauh, dia beli sendiri. Okay, so saya dah habis test tadi. Macam saya bagi tahu, bila customer yang dari jauh ni bagi tahu saya awal, so saya akan ambil masa yang lama sikit. Macam contoh pemasangan 2 jam, saya akan lebihkan sejam ke 3 jam ke 4 jam macam tu. Sebab kita nak pastikan betul-betul. Termasuk saya terpaksa test lampu ni. Okay, bukan kata lah spotlight mahal, branded ni dia tak rosak. Dia boleh rosak juga. Okay, tapi kita nak test, waktu test ni kita akan test betul-betul lah. Sebab saya tak nak dia ada masalah patah balik ke saya. Okay, lagi satu pun jauh. Okay, so macam ni lah kedudukan spotlight F150S Mini dekat Cruise Sim 400 ni. Okay, so macam ni lah keadaan ya, daripada hadapan. Okay, nampak dia ngam-ngam, cun-cun. Okay, untuk Cruise Sim yang tak ada crash bar, macam ni kedudukan dia. Okay, lepas tu bila kita pasang ni, kita kena leveling, adjust dia betul-betul cun-cun. Okay, tak nak sakitkan mata orang. Okay, nanti kena sumpah dengan orang pula, tu masalah dia. Okay, untuk spotlight ni paling utama adalah lampu kuning, bukan putih. Kuning ni kita nak menyuluh ke bawah. Bukan maksudnya suluh ke bawah, bukan maksudnya suluh ke bawah. Okay, so macam saya kat depan ni, saya tak silau tau. Sebab leveling betul. Okay, kalau kata leveling tak betul ni, sakit mata ni, dan kamera ni dah tersuluh. Okay, so contoh dia macam ni ni nama dia dah tersuluh. Okay, so kita tengok lampu putih. Okay, so lampu putih paras ni dia silau lah. Okay, so saya kat atas sikit. Okay, so kita keluar, saya akan tunjukkan macam mana fungsi dan cara biasan lampu spotlight ni dekat luar untuk Cruise Sim 400 ni. Okay. Okay, sekarang kita berada dekat luar. Okay, macam biasa untuk customer yang duduk jauh, okay, saya memang bagi tahu awal, saya akan bagi masa yang lebih. Okay, contoh satu motor pasang 2 jam, saya akan lebih ke 3 jam lah macam tu. Sebab kita betul-betul nak check, takut ada masalah ke apa. Tak kisah, customer boleh bawa barang sendiri. Macam customer ni daripada Penang, dia bawa barang sendiri, dia beli sendiri dan dia bawa. Okay, tu kita nak pastikan betul-betul barang tu bagus. Okay, barang tu bukan bagus, barang tu tak ada masalah. Okay, so macam biasa kita dah on. Ni switch dekat sini tadi. Okay, bila kita tekan on spotlight, okay, nampak tak? Okay, saya akan zoom sikit. Nampak untuk spotlight yang mahal, yang ada branded ni, dia tak akan silaukan mata orang kalau leveling kita betul. Okay, nampak tak? Dia betul-betul paras bonet saja. Okay, dia paras bonet. Okay, okay, kedua kita pergi ke lampu putih. Okay, nampak lampu putih dia macam mana? Dia suluh ke atas. Okay, yang anda nampak ni masih dekat pokok pokok daun tu, dia dekat situ tau. Okay, kalau ke depan lagi, belakang pada kereta tu, dia sebenarnya dia melebar. Okay, nampak tak bumbung orang tu? Okay, okay, so dia ada kuning, dia ada putih, dan dia ada putih kuning. Okay, so saya tunjuk sikit. Okay, ni putih kuning, kuning, putih, putih kuning. Ni jadi warm light lah. Okay, so lepas tu dia ada flasher. Untuk feature eye ni dia ada flasher, dia ada 2 mode flasher. Okay, so ini kalau nak laju kan, pakai ni. Okay, jadi kita masuk balik ke dalam. Okay, so nampak tadi kita dah test, kita dah uji macam mana biasan. Okay, so macam saya bagi tahu, pemasangan spotlight ni bila leveling dia cantik, tak ada kena sumpah dengan orang. Okay, itu paling penting paling utama sekali, itu kerja saya. Okay, so macam saya bagi tahu, kalau spotlight yang mahal ni, dia memang tak sakitkan mata orang. Saya dah tunjuk fungsi dia macam mana, so customer tak perlu adjust. Okay,
So tak ada lampu ni tak mungkin akan ke atas. Yang paling utama adalah lampu kuning. Itu yang paling penting lah. Okey, so macam ni keadaan dia untuk flasher. Lagi satu. Untuk kerusi 400 dia tak boleh gunakan fungsi horn. Bila tekan horn dia berkelip. Untuk kerusi 400 tak boleh. Dan ada sesetengah tak boleh, ada sesetengah motor boleh. Okey. Dia boleh. Lepas tu nanti dia ada bila kita dah buat benda tu, bila kita tekan horn, lampu ni dia tak berhenti berkelip. Itu masalah dia. Okey. So itu saja untuk customer saya daripada Penang ni. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang aksesori electrical, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera. Okey, macam saya beritahu, pemasangan dengan saya sertifikasi, tak potong wire, tak curi current. Okey, itu yang paling utama lah. Okey, so pemasangan dengan saya juga ada garanti. Okey, itu yang paling penting. So apa-apa boleh roger saya dekat nombor yang tertera ni. Okey, ciao.